So basically duit modal datang daripada customer yang membayar. Modal saya betul-betul duit iklan. Jadi saya fikir buat bisnes lah. Jadi buat bisnes, kita fikir bisnes yang kita tak keluar modal. Idenya adalah saya tak ada modal nak beli stok. Jadi saya kena mula dengan apa bisnes yang saya tak perlu beli stok. Kemudian waktu tu saya ada kecenderungan tentang orang menjual secara online di Facebook. Jadi saya belik-belik macam mana orang buat. Saya nampak iklan lalu, tapi macam mana nak buat iklan betul. 1 hari bulan 3, 2014 saya pergi belajar FBX. So produk yang saya jual yang pertama, ni kalau saya cerita, siapa-siapa yang cerita pada 2014, saya jual pad wanita. So basically duit modal datang daripada customer yang membayar. Modal saya betul-betul duit iklan. Dan dipusing-pusingkanlah duit kat situ sampailah jumpa Abang Haris ni. Dan waktu tu lah saya mula kenal dunia ubat kuat yang dia punya permintaan tinggi. Saya dah boleh dapat untung yang lebih banyak lah. Pada waktu tu jual RM60, kos iklan RM20, tolak postage kita adalah dapat kasar dalam RM10 ke RM15 untuk satu item. Cuma pusingan je laju. Maknanya dalam sehari saya boleh dapat 20 parcel atau lebih dengan kapasiti saya bekerja seorang diri kan.